Raja Perlis tolak calon MB daripada PAS. Saya dianggap berhenti sebagai Menteri Kesehatan. Nampak tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ianya satu tamparan yang cukup hebat buat PAS. Maruah mereka dicalar. Malah wibawa mereka sebagai parti yang kompeten juga rosak. Di mana anak seorang Menteri Besar Pegawai Kanan Pejabat MB antara 6 yang direman bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen dan tuntutan palsu yang berjumlah RM600,000. Nampak tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kegagalan yang cukup jelas untuk PAS. Dan kegagalan ini berpunca daripada Presiden PAS. Berpunca daripada tindakan-tindakan Presiden PAS. Yang saja mereka hilang 3 orang adun daripada PAS. Konon-kononnya tidak mematuhi peraturan PAS. Tetapi tuan-tuan puan, MB PAS letak jawatan. Bermaksud, seandainya MB PAS ini letak jawatan di awal konflik yang wujud, 3 orang adun PAS ni tak payah pun dipecat. Tak payah pun dihentikan dalam istilah yang disebut oleh Presiden PAS. Nampak? Satu bentuk kegagalan Presiden PAS. Malah, Presiden PAS juga kena menjawab titah daripada Raja Perlis. Yang kedua kerana projek. Orang untuk projek banyak sangat, projek sok-sok. Projek ini tak ikut peraturan pula. Salah. Di sebaliknya ada risuah, di sebaliknya ada macam-macam. Menteri Besar kita tak boleh ikut. Nampak? Dan titah Raja Perlis, roll. Projek kata, suruh dia sebut projek apa? Di mana? Dan jika lihat daripada sejarah PAS, PAS memang ada konflik dengan Raja-Raja Melayu. Contoh yang jelas, kes Sanusi dengan Sultan Selangor. Betul? Apa makna itu? Mereka tidak hormat Raja-Raja Melayu. Betul? Dan kerana itu saya percaya Raja Perlis mengangkat MB daripada Bersatu kerana hilangnya kepercayaan bagi dia terhadap pimpinan PAS. Apatah lagi, sepanjang 3 tahun PAS memerintah, apa yang disumbangkan untuk Perlis? Apa yang mereka buat untuk rakyat Perlis? Apa yang mereka buat untuk pembangunan Perlis? Apa yang dibuat anjakan besar kepada Perlis? Think about it. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak? Daulat Tuanku Raja Perlis.